Saya harap anda semua jangan datang ke Highland Tower. Saya cakap sekali, ini adalah kali terakhir saya kata sini. Hari pertama kami shoot di bangunan Highland Tower. Sekarang kita baru lepas habis shoot satu scene di mana Shima yang sebenar disorok di dalam. Jadi diorang ni semua nak menghantar benda yang tak sepatutnya. Shima tak pernah jadi benda ni. So Shima rasa sangat-sangat takut. So Shima dah out dah terkeluar benda, maybe benda lain pula masuk. So alhamdulillah sekarang dah okey. Mula-mula Shima rasa macam Shima tak ada apa-apa. Memang rasa macam okey, biasa boleh bercakap lagi, tapi Shima macam hilang fokus. Shima macam nampak benda macam nak termenung macam tu. And then bila dia jadi satu perasaan yang lain macam. And then after that dekat belakang kepala ni rasa macam sangat-sangat berat, sangat sakit. Itulah yang Shima rasa. Shima tak pernah rasa benda ni. Dan ni adalah pengalaman pertama dalam hidup Shima. Dan kalau boleh biar yang terakhir. Terima kasih kepada Ayah Black sebab tolong mengubatkan. Dan terima kasih satu tim produksi jaga Shima kat sini. Thank you so much. Okay.